Ya, kepada semua dari sini bersama saya Hisham Salimno dan juga Nizat Ali bersama kami di dalam Hantar. Wih, macam DJ radio je. Apa? Macam DJ radio je. Banyak orang cakap gitu kat tempat kerja aku. Ada satu kali tu, ada satu perempuan lah. Ni jujur cakap lah. Aku tengah register dia, tu cakap, suara you sedap lah. You DJ radio? Tak. Bukan. Ada UI lah. Tapi kakak-kakak lah, bukan muda. Okay lah, Suara takut dia. tak? Bukan takut, ni jujur. Saya takut apa? Then after that aku cakap, taklah, I kerja. Tak kerja DJ lah. Tapi yalah, suara you boleh DJ. You ada buat I suka lah suara you. Macam gitu lah. Okay, imagine aku just cakap. Okay, reenactment lah. Okay, register. Kita register lah. Okay. Hi, good evening, miss. May I know how can I help you for today? I like your voice lah. Oh, thank you so much. May I know where are you heading to, by the way? Sorry, you available? No, I'm so sorry. I'm married already. So please faster. I need to do it. I'm doing my job. You seems fine lah. You seem so fine. So I'm seem fine. Thanks to my wife lah. The wife lah. Oh, you got wife? Yeah, I'm married already. Oh, sure. Yeah, very sure. Sekarang ni kita buat pasal jurulatara lah. Tak, tapi ada orang macam aku remember Yeah. dia suka, aku tak ingat, is a voice talent from this Hollywood voice talent. Dia cakap, aku kalau dengar suara dia macam fall in love lah. Siapa nama? Aku tak ingat nama dia, tapi dia lelaki. Dia kalau dengar suara dia macam, lama macam so soothing, so nice to hear. Ada lah. Actually ramai kalau Hollywood, macam I would say Troy Baker. Ada apa untuk game lah. Tapi saya aku cakap macam kadang-kadang macam suara boleh memukau orang tau. Correct. Kita boleh buat macam-macam suara, like macam kita kadang-kadang aku buat MC ni apa, kadang-kadang aku akan have that morning voice. Dan tiba-tiba jadi Dia macam suara husky sikit. Husky sikit. So kira macam pagi-pagi kan kau baru bangun. So kadang dia akan macam, kepada semua di sini bersama saya Hisham Salino MC anda untuk hari ini daripada Hantam Podcast SG. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini untuk menyaksikan majlis persandingan hari kebahagiaan kedua mempelai kita senama ini nama ini. Habis bila dah afternoon nak ambil gambar tu, okey semua, okey 1, 2, 3. Dia dah lain tone tau. So pasal pada aku jadi juruacara ni, kita ada fasa dia. Nampak fasa. Jadi phase 1 kira orang baru bangun tidur pagi. Kan tak boleh kuat-kuat sangat. Tak boleh kuat sangat. Dia kena very gentle, smooth. Jadi aku ni orang, aku suka macam itu cara. So kita bagi salam, kita intro, mukadimah kita, pembukaan lah. After that terus kita first kata appetizer. Appetizer. Bila lepas sanding je, sanding baru main meal pun kita kasih naik. lagi dengan kompang. Kompang kan kita kasih naik. Dia punya suara dah lain. Tak payah nak macam dalam performance. Lepas tu bila yang cake cutting tu, kita mix, kita formal, kita casual, tapi hype dia masih ada. Masih ada lah. Kau push lagi pasal kita dah last kopik punya segmen. Kasih habis je. Kita end with a bang lah. Bang. Tu aku mesti tahu. Tapi some of the time kalau aku buat apa MC, ada pengantin tak suka. Macam you too much. Macam kau, diorang tak suka tulap lah. Tak suka tulap. Tapi pada aku ni terus terang kalau dia tak tulap macam dia bukan majlis lah. This is where the complaint begins. Kau pernah kena? Aku tak. Tapi aku kena complain pasal aku tak hyped up. Tapi aku complain kat semua ni balik. Pasal pengantin yang tak nak. Faham. Kira kan pengantin tak nak, tapi orang ingat kau tak hype up. Padahal pengantin request kau jangan correct. Tak payah nak high sangat. Ini kau cerita that time Apa yang venue yang outdoor tu tempat yang aku pergi tu tak nak cakap tak nak cakap lah. So pada aku aku dah hyped up. So kau suruh aku tone down. Aku tone down. Kau cakap masih high lagi. Tone down lagi. Betul. And of course, definitely we will hear people commenting, asal macam boring lah MC, kenapa macam tak ada harta lah, tak ada interact. Minta maaf sebab pengantin yang suruh. Jadi saya ikut je. Tapi certain majority, I would say 90%. Aku punya math aku 90% pengantin klien aku semua, most of the time semua girit punya. Memang lah. Best gila. Family dua-dua sampai aku pernah sekali tu aku buat MC wedding. Family mosh pit tau kat tengah. Aku nampak kau punya TikTok video.
Yang mana satu? Yang kat wedding, satu wedding lah, makcik semua joget lagu Hindustan. Ah, Yang dia pakai baju number 1. Camat Calok. Camat Calok. Kan itu lah. Itu viral loh. Viral. Siap. Aku tak sangka sampai like almost 12,000 views. Aku shock. Kau tengok tak? Aku tengok satu makcik kat tepi cute je joget. Itu apa, sebelah pengantin lelaki ke pengantin silap makcik Tapi dia? tengok, kau pun joget aku nampak lah. Lepas tu pengantin dia turun bawah tau aku nampak. Yes. Lepas tu slowly kat tepi semua penuh. Pasal ini semua memang dah plan. So it's a surprise. Pasal dia punya bridesmaid dia cakap, MC, kita kasih habis lah. Pasal memang aku dah plan, aku nak on lagu Camat Calok tu untuk finale. So bridesmaid ni dia tahu apa aku dalam aku punya mind. Last part Camat Calok. So aku cakap, you tahu apa yang nak kasih on, turun lah. Aku panggil pengantin dia joget-joget, kita sampai habis lah. Pakcik semua joget sini. Semua saudara semua best gila. Tu tengok video tu viral sih. Kan. Then ada satu juga video ni, kalau aku dapat post dia akan viral. Cuma sayangnya tak dapat ditangkap. Kalau kau ingat last month end of December aku dah buat satu pelamin tu penuh saudara mara. Tu pengantin lelaki saya. Kau ada ceritakan aku kan. Itu aku on lagu SM Salim. Kau tahu SM Salim lagu apa? Dua lain sekali. Pasal bagi aku lagu tu is like ada makna tau. And usually aku akan on lagu Lemak Manis. So pada aku macam Lemak Manis, I need something that is hyped up beat. So bila aku on lagu SM Salim, Arwah SM Salim ni lagu Dulu Yang Sekarang ni, aku macam nama tengok this is the one lah. So bila aku on tu, terus aku cakap, semua tahu lagu ni kan? Tahu. Semua ikut tempo aku tepuk lah. Ikut tempo. Saya nak semua nyanyi ramai-ramai. Dulu lain. Ramai sambut. Lagipun dari seni kata pun lain. Dulu lain, sekarang lain. Dulu bujang, sekarang dah kahwin. Ada catch. Ada catch je. So aku got that idea ilham. So aku use that. So aku terus make it thing lah. So aku punya MC. So sambut tau. Sampai pengantin pun joget happy. Then dia cakap, best lah. Makcik-makcik sampai turun. Ada sampai nak lagi. Boleh, no problem. Sambung. Kira kan diorang sambutan tu kira kan bagus lah. Bagus. Diorang suka. Tapi kau pernah tak macam case apa tau? Case yang you MC, you ikut I punya script make sure word to word dia ikut ada. Alhamdulillah, dalam 9 tahun aku MC majlis kahwin, aku bilang aku tak pernah diberikan skrip. Baik. Ni aku suka. Tak berikan skrip. Kerana aku cakap dengan diorang, my script is from here and from here. Yalah. Pasal apa yang aku akan berbual, itu apa yang aku dah train myself. Pada aku is more spontaneous lah, more natural. Pasal aku pernah cuba untuk baca skrip sambil buat tapi MC. ada? Ada yang case klien minta MC tu ikut skrip, ada so far tak ada. Tapi kalau macam corporate event macam D&D, macam tu kan pasal itu memang lah. Itu memang kena ada D&D semua. Tapi atau bursary award. Wedding so far tak ada. Tapi pernah aku certain of aku punya wedding client, diorang punya saudara mara yang kahwin lah, diorang pernah rent kat aku. Dia pernah tanya, Syam, are you the jenis yang you akan tengok phone baca skrip? So no lah, you can tengok my social media, how I work, that is me. Okay, pasal kita nak cakap lah my saudara ni kahwin, ada MC ni, whether lelaki perempuan lah, diorang tengok phone lah, tak ada interaction dengan orang. Habis diorang macam tak spontan, macam very monotonous. Everything semua refer kat phone. So I don't feel it. So I hope that you is not like that lah. Say no. I can assure you my style is different. I only look through my phone is to check photo taking. Kita tengok gambar lah, urutan gambar. Correct. And also itinerary. Yalah, Other than that, everything tak ada skrip. Tak ada skrip. I can just walk around. Bila lagi kalau main game kan, tu best lah, aku suka. Aku kadang-kadang aku lari dengan orang. Aku kejar makcik, aku kejar pakcik, aku kejar abang kakak ni, habis adik-adik kecil. Tapi bagusnya audience tu kira kan yang dos datang tu layan lah. Pasal diorang yang nak. Dan juga pengantin punya permintaan. So aku listen. Ada sampai macam diorang macam, Syam, ni segmen macam a bit blank lah. Can you like input something? Then okay lah, what you want me to do? Like games or anything? Boleh lah games. Okay, I only can think of teka-teki lah. Doesn't matter as long as you entertain lah. Okay, no problem. So that's why pelan-pelan, pasal kau jadi MC ni, kau kena very quick solving, very fast.
So let's say macam tiba-tiba ada gaps, macam mana kau nak cover? Let's say contoh lah, apa, this segment, okay, apa, diorang nak game tapi pengantin tak tahu, on the dot impromptu, game apa kau nak. So kau sebagai MC kau nak, okay, tak apa, I got it. Okay, pernah aku ada satu wedding ni, wedding klien aku, diorang terlupa nak letak games kat dalam itinerary. Terlupa. So barang pun dah standby, cuma diorang dah lupa game apa diorang nak aku buat. Saya tak apa, hadiah dia apa, you tell me. Oh, they got 10 gifts Okay, 10 gifts, how about I give you 10 riddles, teka-teki. Both I mix English in Malay. Okay, boleh. Dan after that, okay lah, aku interact, okay, apa, siapa dapat betul, dapat prize ni, dapat prize ni. Dan kadang-kadang aku akan, kalau ada time, aku akan inject lah. Okay, mari kita buat ucapan lah. Okay, mic saya serahkan pada meja ni. Okay, ucapan untuk pengantin. Tengok kamera. Ucapan untuk ni. So, you that. Tapi aku punya orang, aku very pantang where kalau pengantin tukar baju, that period of time tu, kalau aku berbual, aku tak boleh. Pasal that period of time, kalau diorang tukar baju, that is my rest time, and also I don't want to disturb the guest. Yalah, lagipun diorang macam tak nak dengar apa. Tak ada correct. Pengantin pun. Pasal dulu aku pernah kena. Aku pernah during the beginning aku buat MC wedding, aku ikut berbual lah. Aku berbual non-stop. Gila lah. Non-stop. Tadi sampai sikit hari tu ada satu kali, ada few relative pakcik-makcik dari jauh cakap, awak diam lah, kita nak makan. Bising. So aku macam, taken aback lah. So that's why aku pelan-pelan, then ada some of the time Allah kasih aku rezeki untuk attend weddings, untuk aku belajar how this MC work, how this MC. So aku pelan-pelan lah. Dan aku nak ucapkan a very big thank you to these 3 particular people. Okay, silakan. First, I would like to credit, shout out the first person that guide me about hosting events, TK. Oh, ni kau pernah mention TK. Republic Polytechnic, TK, who guided me the difference and the differences on MCing. Macam ada mode dia, hyped up, and ada macam low down gitu, that kind. TK. Second, aku nak credit Abang Fahmi Zain. Dia yang ajar aku main lagu kat Spotify, macam mana control apa volume from phone. So Abang Fahmi Zain. Last ni, ini aku save the best for the last lah. Semua orang definitely tahu, Amy Kecik. Yes lah. Amy Kecik, OG MC lah kira. Yes, Amy Kecik. And also thanks to Danish Ashraf. Dia yang tarik aku tu kenalkan tu Amy Kecik. And Amy Kecik lah yang guide and groom aku full 100%. Yalah, dia lama saya buat MC. Betul, sampai sekali hari tu dia cakap, okay, hari ni you dengan I tak nak cakap apa-apa, I nak tengok macam mana you kerja. Nanti aku akan diri tepi lah. Nanti dia buat, selagi dia tak datang kat aku tegur, tu makna dia aku dah buat kerja betul. So the whole day dia tak kacau aku, dia cuma cakap, okay, nanti gini-gini, nanti you gini-gini, okay, makan gitu je dah. Kira kan macam assessment lah. So called for him assessment lah. Terus habis tu dia cakap, bagus, you tahu apa the MC punya kerja. So I dah tak payah tegur. So makna dia after this I can let go fully lah. Kira aku dengan dia tu, kira for few times he just macam kita, aku just shadow him, tahu how he do. Dan dia ajar all the tata susila of kerja MC macam mana. And dia also the most important thing, dia pernah advise aku dengan Danish, walau apa-apa pun tetap senyum, maintain the happy vibe, and always be patient. Tu dia punya advice. Memang lah. Pasal jadi juruacara ni, memang some of the time kita akan, orang akan demand kita yang cakap macam-macam dia, kita nanti ikut perasaan, kita akan cakap something. So that's the advice dia selalu cakap kat aku, kat Danisha. So I have to once again shout out, thank you to TK, Fahmi Zain, former advisor from Republic Polytechnic, TRCC, and Abang Fahmi Zain, ajar aku Spotify punya lagu. So lastly Abang Amy Kecik. Really without these 3 of them, man, aku wouldn't be a good MC as I am now. Baik. And some more also, alhamdulillah rezeki MC pun makin menambah. Alhamdulillah. Because apa, and also pasal zaman dulu aku tak ambil video, tak promote kat aku punya IG and social media, gambar tak promote. Then bila aku realize, I think I have to do it. So aku just
ambil video certain aku suruh orang ambil video So the moment where aku rasa like okay, ini kalau post kat social media confirm orang akan ramai tengok. The moment where especially bila photo taking, kita engage dengan family members. Okay, jom kita buat ni, buat video, buat apa. Pasal aku punya orang, aku akan have banyak dialog. Pasal confirm kau ada experience juga. Common things yang kita akan dengar sebagai tetamu atau MC atau cameraman, kalau kita nak ambil apa gambar atau video especially. Okay, semua ramai-ramai cakap selamat pengantin baru tu. Itu the standard comment. Ataupun another dialogue yang sekarang aku rasa tengah pun trend is, wah dah kahwin sih, dah halal sih, tu je. Tapi aku will inject different dialogue. Kadang-kadang aku will use P. Ramlee punya movie dialogue. So kadang-kadang macam-macam awak tengok P. Ramlee? Macam kenal lah tu lain. Macam kenal tu lah. So macam dah break tau. Not only that, aku make sure korang datang kat aku, ambil aku punya name card. Aku so dengar kau cakap, you want to come approach us, your name card, to exchange our contact. And aku always have this disclaimer of telling the guest saying that, price kita dah tetapkan. Tapi kalau anda rasa kurang selesa, jangan risau, kita negotiable lah. Kita negotiate, no problem. Like I said from the previous punya episode, kalau pengantin tu tak dapat bayar aku full ataupun mampu bayar sikit je, kerja aku tetap ibarat macam orang bayar aku thousands. Means kau tak akan jeopardize the amount tu. Oh dia kasi gini, aku buat tak ada. Kualiti aku tetap sama. Yalah, because apa? Pasal amanah. Yalah, pasal ni majlis orang tau. Majlis orang. And it's tahun in their whole lifetime. Correct. Tak lagi. Correct, true. So bila aku tengok pengantin tu, aku make sure diorang will smile wide. Pernah banyak kali aku MC wedding, alhamdulillah, mungkin ni rezeki Allah kasih pada aku, with this God gifted talent ni aku akan make sure aku observe pengantin yang muka. Every single time kalau aku dah start making certain jokes and stuff and interact kan, dia akan senyum. And one of the time cameraman pernah cakap aku, bro, diorang tak pernah senyum tau. Kita buat kita punya pre-shoot pun diorang tak senyum sih. Senyum macam malah kadar. But when you MC, wah, can see their teeth, man. Yalah. So pada aku this one is not me. This one is them. And also the energy from the beloved family members. Yes. Yalah. Aku selalu cakap, bila aku habiskan, aku end of the majlis, aku cakap, tanpa awak punya superb energy, saya punya kerja tak akan mudah macam gini. Of course lah, kita kadang kita buat MC, tengok audience reaction okey ke tak. Correct. Kalau vibe dia, boring, kita pun nak, macam mana kita nak hype up. Macam mana kita nak hype up. So it's the same, energy, bounce back lah. Correct. So that's why some of the 10% of aku punya wedding client tu, semua yang jenis yang macam, kita tak nak energy banyak awak announce, you announce gini cukup. Dah. Okay lah. So, aku akan rasa boring. Alah, tapi yelah boring lah. Yang kerja kau senang lah. Pasal tak nak banyak buat. Yes, itu kerja senang lah. Tapi it's not you lah. It's not me lah. Correct. Tapi pasal client lah. Correct. It's client wants apa. So aku nak kena ingat. Nak kena ikut. Pasal macam like, okay, semua ada di sini. Okay, terima kasih. Okay, siapa nak ambil gambar silakan. Okay, keluarga ini. Tu yang 10% punya. 90% is mostly aku will be like this. Okay, keluarga ni. Cepat. Dah tunggu. The difference. So with that interaction, the energy, pasal aku always credit all the family members and the friends. Pasal diorang punya energy, diorang lontarkan balik kan. Macam penari juga episode penari tu. Kau share dengan aku ada full time as a dancer kan, ada gaji range gini. Yes. Kalau MC dia more to event basis, project basis. So nak kata full time mungkin ada, aku tak sure. Tapi most of the time is more to freelancing. So alhamdulillah, bagi aku freelancing is good lah, because kau boleh pergi mana-mana. Macam kau cakap, kalau stick to one particular tempat as a full time dancer, kan fix satu tempat je. Kau tak boleh explore. Kadang they cannot let you go because kau dah terikat syarikat. Correct. Mungkin sama juga kalau ada syarikat untuk event MC atau host mungkin sama juga. So pada aku suka rounding. Flexible lah. Flexible best. Pasal apa? Aku boleh kenal dengan orang-orang, different camera crew punya production, different pengantin, make connections with the guests. Tapi alhamdulillah aku rasa kita punya name list hantam. Kalau aku promote untuk MC wedding, almost ramai ambil.
Alhamdulillah. So aku cakap dengan orang, okay, price semua dah fix. Kalau nak satu MC boleh, nak dua, so aku kasih. Kadang-kadang dia orang daripada orang akan cakap, kita nak awak, boleh DM aja. Tapi kalau saya tak boleh, saya ada lain-lain MC yang akan jaga. Tapi saya akan turun padang juga untuk tengok-tengok, cakap hi, bye, itu je. Aku cakap dengan saya pun nak kasih fair juga MC saya. Takkan selalu saya nak buat. Diorang pun juga cek makan. Aku punya orang, aku selalu gitu. Which I think now, aku rasa aku very happy because korang macam kau dah pun part of the MC journey. So it's fun. Aku cuma salah macam, aku dah buat MC kan? No, boleh menari, boleh berlakon, boleh MC. Like what I say lah, ni semua exposure lah. Kalau kau tak try, tak tahu sih. Macam kau cakap one of the episode untuk tadi. Kalau apa ni? In Singapore itu explore all. Memang you try everything. Of course lah. Tapi itu ikut comfortability and your skill. Tak boleh paksa lah. Tak boleh paksa, betul. Okay, go. Correct. Every challenges ada risk lah. Correct. If you can take the risk, why not? Go for it lah. Correct. Macam last year aku pergi D&D ke tempat kerja aku. Aku pernah actually send email kat HR. Aku volunteer to be MC. Certain price aku dah kasih lah. Dia cakap is English, I have experience. Tapi aku tak ada the videos evidence yang aku in English. Dia cakap it's okay lah, then if like that never mind, maybe next time. So bila manager aku nampak this particular guy dia MC, dia cakap I think you do better. I don't feel the vibe. So aku cakap never mind lah, it's okay lah. Pasal dia pun tahu lah cara aku MC macam mana and stuff. So aku punya orang, aku very hype punya orang. Cuma macam kau cakap lah, kalau ada certain client wedding kita yang nak kita tone down dan kita hormat orang punya itulah permintaan. Okay, sebelum kita end the thing for siapa yang kat luar tu yang macam nak try lah. Kira kan dia suka berbual lagi. So aku try lah buat host party ke atau host event especially majlis perkahwinan. Apa homework yang diorang kena prepare ataupun apa yang diorang kena prepare before diorang nak berjinak-jinak dalam bidang hosting lah ataupun MC. Okay. Homework kena buat sebagai MC First thing first, you need to know the itinerary flow. And after that, you need to know what is the demographic. Umur berapa? Audience kau. Audience siapa? Okay. And after that, one thing, you have to know the background of your client. Contoh kalau wedding, aku selalu tanya sensitive question macam pengantin aku, tumpang tanya I nak tanya, your parents together atau separate? Tidak nak cakap tak, masih together. Tak, I dah divorce. Pasal apa? When comes to salam restu, aku tak boleh sembarang-sembarang cakap dos yang mak bapak yang dah cerai dua-dua naik duduk sama-sama. Tak boleh. Ikut hukum hakam tak boleh. Yes. Jadi satu-satu. And after that, that's the homework. And also another thing is your language. Have barrier. Kau punya vocab nak kena betul. Correct. Macam let's say you can be very hyper, very gere-gere, kelakar-kelakar. Tapi kalau bahasa kau tu kalau tak betul, orang akan dengar, orang akan cakap dia ni MC vulgar. And orang akan ingat. Orang akan ingat, yes. That's why kita macam mana pun kita kena jaga tata tertib kita dalam kita melaksanakan tugas sebagai juruacara. So homework dia simple. Ask for itinerary, understand the demographic audience, after that know your client background. Dan kalau for this one nak general ke atau ada wedding punya konsep? Pasal macam let's say apa-apa wedding lah. So let's say my brother let's say orang Melayu my brother looking for MC you can help me not? Boleh. So before anything happens, you liaise with the person, then you ask for itinerary, then after that photo taking guest list. Dan after that, dia punya lagu yang for example, lagu-lagu Spotify ke atau YouTube list dia pakai. Minta. Dan tanya entrance songs dia apa. Kalau ada exit songs, pun tanya.
cake cutting song dia apa. Then after that, then you ask more further questions that is more to the personal things, which is mak bapak dia apa, dah cerai ke belum, together ke tak, tak ada dah tak ada lagi, dan dah meninggal ke atau tak, something like that. So that's all. Jadi when you already prep, you understand. Jadi bila korang dah start korang punya kerja, you guys know already apa yang tak dicakap, apa yang tak dicakap. Then also another thing is also not to forget, tanya ada karaoke ke tidak, lagu apa yang tak boleh main, yes, orang boleh request lagu ke tak. Ini selalu aku akan tanya all of these questions to the client. jadi kita tahu lah. Yes, that's why senang for aku macam okay, ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh, okay. Tapi ada klien cakap nak karaoke, kasih je lah MC. Nak lagu apa nyanyi. Aku pernah sampai apa, family girik, pengantin girik, family pun girik, sampai apa, family joget mosh pit lah kat tengah-tengah forum. Aku nampak juga. Aku garuk kepala, aku macam ni dia betul ni. Salah satu video kau tu yang viral tu. Bukan. Yang tu apa lain. Ini lain. Yang ni Bollywood, ini lainnya. Before that one. Mosh pit. Lagu metal oi. Pengantin cakap, Syam, nak on lagu ni. Serius lagu ni dia maki tau. Lagu ni ada maki. Tak nak sebut lah lagu apa. Lagu ni ada maki tau. Tak apa, on je. Okay, on lah. On. Mosh pit. Aku macam, alamak. Ya betul ni. Okay lah, apalah, have fun je lah. Last part have fun lah. Pada aku have fun lah. Aku wedding yang last part tu, pasal dia modern outfit. Okay. Jangan time baju tradisional, kau buat macam itu. Aku pernah MC wedding baju tradisional, lagu Mak Saleh Hollywood. So aku tanya mak-mak pengantin lah. Tumpang tanyalah Cik S, baju sanding ni saya nak on lagu sanding ke nak biarkan lagu macam ini? Mak-mak pengantin pun macam tak tahulah MC. Kita pun dah cakap sanding, lagu sanding. So mak bapak dah advise. So pengantin lah tak nak. So kadang-kadang nanti aku batu api juga. Aku akan tanya, lagu sanding you kasih main okey tak? Lagu macam traditional. Tak nak. Just maintain this song. Okey lah. Dia punya cara lah. Tapi pelik kau dah baju songket dengan tanjak, habis tiba-tiba Beautiful in White, habis lagu macam Perfect, Ed Sheeran. Tak kena lah. Actually itu kalau third outfit lah. Kalau modern outfit okey lah. Tapi tak apalah, itu permintaan diorang, nak kena respect. Respect lah kan. Walaupun pada aku macam pada aku kelakar lah. Tapi macam okey lah, suka hati lah kan. Buat macam mana. Yang penting bayar. Yang penting dibayar, betul. Itulah apa, homework lah sebagai MC. Yang penting important is bahasa kita kena jaga, adab kita kena jaga. Dan always smile and be patient. Yes. You guys will meet certain people yang kepala batu, yang demand sana sini, but you have to be, you don't show it, just smile, be patient. That's it. So siapa yang kat luar tu nak try, yalah, apa Isha cakap betul. Then apa senyum lah. Senyum betul. In other any type of circumstances, just smile and follow the flow. Correct. So kali ni kita akan akhir episod ni bersama saya Nizar Ali dan Hisham di dalam Hantar. Selamat malam semua.